Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana terus bersama saluran Bantuan MY, saluran yang membawakan perkembangan bantuan serta isu penting melibatkan rakyat dan pencarum di Malaysia. Dalam video ini, kita akan kupas dua perkembangan terkini berkaitan KWSP yang sedang menjadi perhatian. Pertama, perkembangan melibatkan PAC dan tuntutan yang dibawa oleh NGO. Kedua, isu pengagihan dividen KWSP khususnya berkaitan akaun fleksibel. Menurut maklumat terkini yang dikongsikan oleh NGO PGRM, satu perkembangan positif telah berlaku pada awal pagi. Presiden NGO berkenaan memaklumkan bahawa pada jam 3.22 pagi, Pengerusi Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara atau PAC, Datuk Mas Ermiati Samsudin telah menghubungi pihak NGO melalui aplikasi WhatsApp. Susulan komunikasi tersebut, pihak NGO sedang berusaha untuk mengatur satu pertemuan rasmi melalui wakil yang dilantik bagi membolehkan perbincangan lanjut diadakan antara kedua-dua pihak. Perkembangan ini dilihat sebagai satu langkah yang baik kerana selepas sekian lama menunggu, akhirnya wujud hubungan secara langsung antara NGO dan pengerusi PAC. Walaupun PAC tidak mempunyai kuasa langsung dalam urusan dasar KWSP, peranan mereka sebagai badan pemantau kewangan parlimen tetap penting. Sokongan serta suara yang disuarakan oleh wakil rakyat, lebih-lebih lagi yang memegang jawatan strategik, mampu membantu membawa isu pencarum ke peringkat yang lebih tinggi untuk diberi perhatian. Kini, perhatian tertumpu kepada sama ada pertemuan rasmi akan diadakan serta apakah hasil perbincangan yang bakal dicapai sebelum sebarang langkah seterusnya diambil. Beralih kepada perkara kedua, iaitu isu pengagihan dividen KWSP ke akaun fleksibel. Cadangan supaya dividen KWSP disalurkan ke akaun fleksibel telah dibangkitkan di Dewan Rakyat dan kini menunggu jawapan rasmi daripada pihak kerajaan sama ada oleh Menteri Kewangan atau Timbalan Menteri Kewangan. Apabila soalan dasar dibangkitkan di Parlimen, maka wajar untuk jawapan rasmi diberikan kerana ia melibatkan kepentingan jutaan pencarum di seluruh negara. Namun begitu, pencarum dinasihatkan agar tidak meletakkan harapan yang terlalu tinggi buat masa ini. Ini kerana kaedah pengiraan dan pengagihan dividen KWSP adalah tertakluk kepada dasar, akta serta struktur akaun yang telah ditetapkan. Berdasarkan keadaan semasa, cadangan untuk menyalurkan dividen sepenuhnya ke akaun fleksibel bagi semua pencarum dilihat sukar untuk dilaksanakan tanpa perubahan dasar yang besar. Jika dilaksanakan sekalipun, kemungkinan ia hanya melibatkan kumpulan tertentu dan bukan secara menyeluruh. Segala keputusan berkaitan perkara ini akhirnya bergantung kepada pertimbangan Kementerian Kewangan serta dasar kerajaan kerana ia melibatkan implikasi kewangan jangka panjang. Apa yang penting ketika ini adalah kewujudan respon daripada PAC terhadap suara yang dibawa oleh NGO dan pencarum. Walaupun PAC tidak mempunyai kuasa membuat keputusan berkaitan KWSP, peranan mereka dalam menyuarakan isu ini tetap signifikan. Kami akan terus memantau perkembangan seterusnya dan akan memaklumkan kepada anda sebaik sahaja terdapat maklumat baharu yang sah. Teruskan bersama Bantuan MY untuk kemaskini bantuan dan isu rakyat. Assalamualaikum dan salam sejahtera.